siap. Penat. Bosan, penat. Bosan lah. Penat weh buat benda ni. Tengok movie nak? Boleh juga. Tapi nak tengok kat mana? Netflix ke Disney? Aku buat Disney sebab ada banyak cerita kartun. Semua comel-comel. Tapi aku rasa Netflix lagi okey kot. Dia banyak genre nak tengok. K-drama, nak tengok cerita sedih, nak tengok cerita seram pun ada. Korang rasa kalau kita share duit, langgan Netflix ke Disney lagi murah? Okey, jom buat perbandingan. Hai, saya Nadia bersama Balkis, Duratun dan Lailatus akan menyelesaikan masalah pemodelan matematik. Yang mana lagi berbaloi, melanggan Netflix atau Disney Plus? Mari kita buat perbandingan. Melanggan Netflix, kelebihannya ialah mempunyai pelbagai pilihan filem atau drama daripada pelbagai negara dan lebih banyak pilihan genre. Kekurangannya pula, kandungan tidak sesuai untuk setiap umur dan filem atau CD kegemaran boleh tiba-tiba hilang kerana habis tempoh penyiaran. Melanggan Disney Plus, kelebihannya ialah lebih tertumpu kepada cerita Disney, Marvel dan Pixar dan lebih sesuai untuk tontonan kanak-kanak dan peminat cerita fantasi. Kekurangannya pula, pilihan genre terhad dan mudah bosan kerana kurang kandungan cerita yang baharu. Oleh itu, kita mestilah menerbitkan formula dan mengenal pasti pemboleh ubah. K. Kos seorang. H. Harga langganan. T. Tempoh langganan. Dan X. Bilangan orang. Kos langgan di Netflix. Harga langganan RM55. Tempoh langganan 1 iaitu sebulan dan bilangan orang 3. Kos langgan di Disney Plus, harga langganan RM54.90. Tempoh langganan 1 iaitu sebulan dan bilangan orang 3. Pengiraan. Kos langgan di Netflix. K sama dengan 55 kuasa 1 bahagi dengan 3 mendapat RM18.33. Kos langgan di Disney Plus. K sama dengan 54.90 kuasa 1 bahagi dengan 3 mendapat RM18.30. Rumusan, Netflix lebih berbaloi walaupun harganya lebih mahal, tetapi pilihan cerita di Netflix lebih banyak dan sesuai untuk kami semua yang mempunyai minat yang berbeza. Oh, kalau macam tu Netflix